And Quaresma goes again. Brilliant from Ricardo Quaresma on his return for Portugal. Macam biasa geng, kalau kata habis dah musim Liga Super ni, kan nak tunggu musim baru ni, hamba akan nampak lah muka aku hari-hari kan. Kadang-kadang 2 hari sekali. Tu pun kalau video ni FYP lah kan. Kalau tak FYP, hamba tolonglah like, komen, share sikit video ni kan. Untuk hari ni saja geng, ada 3 perkara penting untuk pasukan KDA-FC. Yang pertama, macam yang kita tahu, akan ada perlawanan All-Star Kedah melawan dengan All-Star Malaysia yang akan diadakan di Stadium Darul Aman pada 3 Mei 2025 nanti, dan yang semestinya dinantikan kehadiran pemain Portugal Ricardo Quaresma. Tak dan lagi dia nak sampai dekat airport Lostak dah ada tawaran rasmi dah kepada Ricardo Quaresma untuk menjadi pemain import pasukan KDA-FC untuk musim baru nanti geng, musim 2025-2026. Dan yang kedua pula, pelantikan João Thomas, bekas pemain Portugal yang akan menjadi sebagai pengarah teknikal KDA-FC untuk musim baru nanti. Dalam statement KDA-FC hari ini, segala perbelanjaan Ricardo Quaresma, João Thomas, perbelanjaan dia main sini, gaji dia di sini akan ditanggung sepenuhnya oleh penaja di luar negara. Kiranya penaja personal lah untuk mereka dua ni. Tapi benda ni tak dimuktamadkan lagi. Kita tunggu sajalah persetujuan daripada Ricardo Quaresma dan penaja tersebut. Apa-apa kita tunggulah statement rasmi nanti. Dan yang terbaru geng, statement daripada pemilik KDA-FC Tan Sri Dok Makar yang menjelaskan kelab sekarang dalam fasa pemulihan struktur untuk kewangan kelab untuk musim baru nanti geng. So asalnya kita tahulah Tan Sri ni siang malam bekerja keras untuk menyelesaikan segala yang tertunggak dan memastikan pasukan Kedah akan terus beraksi dalam saingan Liga Super untuk musim depan. So, kita doakan segala urusan Tan Sri Dok Makar dipermudahkan. Dan yang paling penting yang kesihatan, kita doakanlah semoga Tan Sri Dok Makar diberikan kesihatan yang baik untuk dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai pemilik KDA-FC. Kalau sakit, macam mana nak buat kerja geng? Kan, yang penting kita doakanlah kesihatan dia dan segala urusan dia dipermudahkan demi bola sepak negeri Kedah Darul Aman.